Tangan dan kaki kebas bukan perkara baik. Ia menandakan badan anda dah tersumbat. Jangan ambil ringan. Nanti bila dah tak boleh turun katil baru nak menyesal. Kalau anda dah rasa kebas tangan kaki, susah nak jalan, mengantuk siang hari, tak boleh tidur malam, cuba benda ni. Ini minyak udang fosfor yang orang kebas tangan kaki cari. Orang Rusia macam kami memang dah lama makan ni. Lepas makan tengok macam mana badan anda berubah. Pening kepala, sesak dada, makan ni. Penglihatan kabur, makan ni. Resah gelisah, makan ni. Telinga berdengung, makan ni. Tak bertenaga, makan jelih ni. 1 biji dah ada 95% ekstra minyak udang. Bantu melancarkan seluruh badan. Bagus juga untuk mata dan ingatan. 1 botol ada 60 biji. Berkesan ke tak? Tak payah cakap banyak. Makan je 5 minit anda dah tahu. Hari ni